Jadi saya ada satu pengumuman yang sangat besar yang kita akan apply kepada seluruh Malaysia. Jadi saya harap sangat video ni sampai kepada semua vendor. Okey, pertama sekali kita nak umumkan kita akan lancarkan satu sistem baru di mana pengguna, customer boleh order makanan kita semua, makanan harga kedai, dan cost delivery free, percuma. Okey, jadi saya faham mesti ada yang dah fikir, okey mesti dia akan buat macam ni dan saya tak setuju. Okey, saya akan explain satu persatu. Okey, pertama sekali misi delivery diwujudkan sebenarnya dia daripada cetusan misi rakyat yang mana sebelum tu adalah zaman PKP. Jadi waktu PKP tu banyak kedai-kedai yang terpaksa gulung tikar. Jadi disebabkan yang tu saya pun terfikir saya kena buat sesuatu. So saya belajar programming dan bangunkan satu sistem baru misi delivery yang tidak mengambil keuntungan daripada vendor. So selama 5 tahun lebih kita tidak mengambil keuntungan langsung daripada vendor sampai sekarang ni, tapi kita boleh survive. Sebab apa? Kita selama ni tidak fokus pada keuntungan. Kita cuma nak bagi semua peniaga-peniaga boleh membuat jualan secara food delivery dan juga rider-rider boleh bekerja. Pertama sekali kita kembali balik back to basic. Ini adalah vendor. Ini adalah vendor anda lah. Anda sebagai peniaga selama ni anda buat sale 3,000 lah, contoh dine in. Okey, tapi kita sebagai peniaga kita nak lebih lagi. So macam mana kalau orang dah datang dah full house, so takat 3,000 je boleh sehari. So that's why lah datangnya food delivery. Food delivery ni kita nak hantar kepada setiap rumah, office, tempat kerja makanan kita. Kita nak buat sale melalui food delivery pula. Dan food delivery mestilah ada rider. Ni, ini rider. Okey. Jadi itu asas dia. Jadi sebab tu wujudnya platform-platform food delivery yang menyediakan rider-rider untuk hantar makanan daripada kedai kita masing-masing kepada pelanggan. Tapi setiap platform mengenakan charge commission kepada vendor, betul tak? Kecuali misi. Sebab macam yang saya cakap tadi, kita tak fokus pada keuntungan, kita fokus pada perubahan. Saya cuma nak bantu vendor, cuma nak bantu rider selama ni, cuma nak bantu semua pelanggan-pelanggan supaya dapat beli harga kedai. Sebab kita tahu harga barang naik, jadi harga makanan terpaksa naik. So semua orang terpaksa naikkan harga. So sampai food delivery